Pasukan khas akan merangkalah framework dan juga sokongan yang akan kita laksanakan untuk menangani situasi keadaan sekarang. Dan sudah pasti kita juga akan collab dan juga align dengan apa yang Kerajaan Persekutuan lakukan seperti work from home dan sebagainya. Kita sedang tunggu kerangka yang diberikan dan kita akan laksanakan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan. Mesyuarat penuh saya akan lead, tapi pasukan tugas khas tu saya rasa kita akan minta pakar akan bagi cadangan sebab cadangan yang akan datang daripada department, daripada agensi, dia akan masuk ke pasukan ini untuk tengok boleh tak dilaksanakan dan tidak. Dan sebagainya akan dilakukan dan umumkan akan dilakukan secara berperingkat. Tetapi kerangka besar keseluruhannya perlu difahami supaya kita dapat menangani hal yang sebenar dan isu yang sebenar yang perlu kita tangani bersama-sama. Paling tidak rangkuman daripada sidang meja bulat lepas itu ada 3-4 perkara penting yang kita akan address yang akan menjadi perhatian kepada pasukan petugas khas. Sudah pasti ia melibatkan kehidupan rakyat dan juga kelestarian ekonomi kita. Saya akan mesyuarat pada hari ini, seboleh mungkin saya akan mesyuarat hari ini sebab saya ada beberapa misi penting dalam tempoh beberapa hari ke depan yang menuntut fokus yang lebih sedikit. Jadi mungkin kita akan fokus hari ini, hari Isnin kita akan announce pasukan petugas khas. Kalau kita boleh announce hari ini, kita announce hari ini sebab kita tak boleh tunggu lama untuk melakukan beberapa langkah-langkah susulan dan juga penjelasan kepada masyarakat.